Good morning, everyone, and welcome back to COMAD. Remember me? I'm Zane. I was your AI host in 2024. It is truly a pleasure to be here again with all of you. For the past few years, COMAD had received many amazing responses and became a great success thanks to the enthusiastic participation and support from you, our dedicated audience. This year, we are very excited to bring something even more meaningful and enriching. Our sessions will now feature two main segments. The first segment, called Recensi Buku, will focus on book reviews, where lecturers and students explore and share their insights, ideas, and perspectives from a book they read, which can inspire both personal and professional growth. The second segment is our main program, which will be our COMAD sessions, consisting of webinars and discussions on various topics related to education, providing opportunities to exchange knowledge, experiences, and current educational practices. Whether you are here to discover new ideas, broaden your understanding, or simply be part of an engaging learning community, we hope COMAD continues to benefit and inspire all of us. Thank you and enjoy the program. Hello, welcome to COMAD 2026. I'm Norella. I am your AI host for today. I would like to go over a few things as a reminder to all audience on the etiquette of attending this webinar. First, everyone who attends to this webinar series will be given an e-certificate after each session. Therefore, do not forget to register your full name once the link for registration is open. Make sure it is typed correctly and your email address is accurate too. Only for teachers or education officers in Malaysia, please make sure you also provide your IC number. You will find the registration link is pinned in the live chat box of this YouTube channel. Second, be respectful of others. When communicating, please be polite. Foul language will not be tolerated, and audience who are rude will be taken off the webinar. And third, we'd appreciate it if you could share today's webinar with others through your social networks. Thank you for taking time to listen to this reminder announcement. See you again soon. Terima kasih. Assalamualaikum and a very good day everyone. I'm Nilfarah Sulaiman from the Planning, Research and Innovation Department, Institute of Teacher Education, International Language Campus. Everybody Lies, What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are by Seth Stevens Davidovis is the book that I've selected for today's sharing. Allow me to begin with a question. Who are we when no one is watching? Are we the same person we present in public or someone entirely different? According to the author, the answer is both fascinating and unsettling. Prior to further discussion, let me briefly introduce the author. Although Seth Stevens Davidovis is a data scientist and economist who used to work as a Google researcher, his current work is very much psychological, because by analyzing what people search online, he uncovers their hidden thoughts, biases, and even things they may not openly admit to themselves. Hence, this leads to his central argument, which is, people may not always tell the truth to others, but surprisingly, they are often exceptionally honest in private, especially online. From a psychological perspective, this book offers several powerful insights. First, it reveals the gap between the public self and the private self. In psychology, commonly, individuals manage impressions to fit social expectations. However, in anonymous spaces, this mask begins to fade. What people search online reflects to more authentic version of themselves. This gap reflects how individuals constantly manage impressions in social settings. Psychologically, we are influenced by norms, expectations, and fear of judgment. Second, the book strongly reinforces the concept of social desirability bias. Even when we believe we are being honest in surveys, reflections, or discussions, we tend to adjust our responses to appear acceptable. This raises an important question for us as educators. How much of what our students tell us is the truth? This bias is not always intentional. People often adjust their answers subconsciously to align with what is socially acceptable. Third, and perhaps the most intriguing, is how the book connects to the idea of the unconscious mind as introduced by Sigmund Freud. Many online searches reveal fears, biases,
and desires that individuals may not openly acknowledge even to themselves. In this sense, digital data becomes a modern window into the unconscious. As suggested by Sigmund Freud, much of human thought operates below conscious awareness. Likewise, the book shows that digital behavior, such as spontaneous searches, can act as indirect evidence of these hidden thoughts, making the unconscious more observable than ever before. Finally, the book reinforces a fundamental psychological principle. Behavior is often more truthful than words. What people search and explore online can reveal far more than what they say. This challenges us, especially in education, to look beyond verbal responses and pay attention to patterns of behavior. So what should we take from this book? As educators and researchers, we must be more critical of self-reported data, more open to data-informed insights, and at the same time deeply ethical in how we interpret and use such information. Most importantly, we must strive to understand people, not just as they present themselves, but as they truly are. Last but not least, allow me to end with this. In a world where nobody lies, this book reminds us that the truth is not absent. It is simply hidden in places we rarely think to look. And perhaps understanding that truth is the first step to becoming more empathetic educators and more insightful human beings. With that, I thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kolokium Maya Antarabangsa dan Domestik KOMAD 2026, Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa IPG-KBA, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya, Norhana binti Mat Pilus, pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan IPG-KBA, adalah moderator untuk siri kolokium pada hari ini yang bertajuk Memperkasakan Pentaksiran Bilik Darjah dalam Pembentukan Karakter Pelajar Abad ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami di saluran YouTube IPG-KBA untuk KOMAD 2026 yang bertemakan Building Character Through Language Teacher Education, pembinaan karakter menelusuri pendidikan guru bahasa. Seperti tahun-tahun sebelum ini, matlamat kolokium ini adalah untuk menyediakan ruang kepada para pendidik di seluruh pelosok dunia untuk berbincang, berkongsi dan bertukar-tukar pandangan dengan rakan-rakan pendidik mengenai topik yang berkaitan dengan pendidikan dan bagaimana ia berubah secara global. Besarlah harapan kami agar kolokium ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang dunia pendidikan. Baiklah, untuk kita mulakan sesi pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan pembentang bagi siri webinar pada hari ini yang bertajuk Memperkasakan Pentaksiran Bilik Darjah dalam Pembentukan Karakter Pelajar Abad ke-21. Selamat datang kita ucapkan kepada Dr. Ilavenil, anak perempuan Narina Sami. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Ilavenil, anak perempuan Narina Sami, telah berkecimpung dalam dunia pendidikan lebih daripada 35 tahun. Beliau telah berkhidmat di sekolah rendah dan sekolah menengah selama 26 tahun. Menerima sijil perguruan daripada Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim pada tahun 1990, ijazah sarjana muda TESOL pada tahun 1998 dan kemudian sarjana pendidikan pada tahun 2001 daripada Universiti Malaya. Dr. Ilavenil pernah bertugas sebagai jurulatih utama pendidikan moral di Negeri Melaka dan jurulatih utama kebangsaan pendidikan moral di Negeri Selangor serta dianugerahkan Guru Cemerlang Pendidikan Moral pada tahun 2008 hingga 2015. Pada tahun 2013, beliau telah menerima ijazah kedoktoran dalam bidang pendidikan moral daripada Universiti Malaya.
Dr. Ilavenil mula berkhidmat di Unit Penyelidikan dan Pentaksiran Bilik Darjah di bahagian Pembangunan Kurikulum BPK pada bulan Oktober 2016. Pada penghujung tahun 2021 sehingga sekarang, beliau berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas mengajar beberapa kursus termasuk Asas Penyelidikan dalam Pendidikan, Pendidikan Moral dan Pentaksiran dalam Pendidikan. Di samping itu, beliau juga pernah menerbitkan beberapa artikel yang berindeks Scopus dan merupakan pakar dalam penganalisisan data menggunakan perisian NVivo 15. Jadi, saya percaya penonton kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengar perkongsian berkaitan topik kita pada hari ini. Oleh itu, saya persilakan Dr. Ilavenil untuk meneruskan dengan pembentangan. Terima kasih Puan Nurhana yang berusaha doktor, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pada pagi ini kita akan memperdengarkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu memperkasakan pentaksiran bilik darjah dalam pembentukan karakter pelajar abad ke-21. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi, iaitu saya Dr. Ilavenil, anak perempuan Narina Sami daripada Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Tapi sebelum kita jurus kepada pentaksiran bilik darjah, saya ingin memperkenalkan tentang sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Jadi dalam sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan, kita ada dua bahagian, iaitu peperiksaan pusat dan juga peperiksaan pentaksiran berasaskan sekolah, ya, PBS. Jadi PBS terdiri daripada dua komponen, iaitu akademik dan bukan akademik. Ya, di bawah akademik biasanya kita ada pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah, di mana sekarang dikenali sebagai PBD. Ya, PBD pentaksiran sekolah telah ditukar kepada PBD mulai tahun 2016. Bahagian bukan akademik pula, kita ada PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, dan juga pentaksiran psikometrik yang biasanya dikendalikan oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling. Manakala untuk peperiksaan pusat pula, kita ada SPM, SVM, Sijil Vocational Malaysia, STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, dan SPM MU. Ya. Jadi sekarang saya akan jurus kepada pentaksiran bilik darjah, ya. Mari kita lihat sama-sama apa maksudnya pentaksiran bilik darjah. Baik, ini khas untuk guru-guru pelatih yang juga akan menjalani praktikum. Jadi anda semua perlu mengetahui maksud pentaksiran bilik darjah itu. Baik, pentaksiran bilik darjah merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap maklumat kurikulum yang dihasratkan. Apakah maksud itu? Ia proses yang berterusan dalam sesi PDP yang selalunya di dalam bilik darjah, ya, proses PDP di dalam bilik darjah, dan kita ingin mengambil tahu tentang perkembangan kemajuan murid. Maksudnya murid daripada mereka tak tahu kepada mereka tahu. Ya, daripada mereka tiada kebolehan kepada mereka yang ada kebolehan. Jadi kita sentiasa mengambil maklumat tersebut, ya. Sebab itu dikatakan proses yang berterusan. PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PDP tersebut. Jadi guru-guru apabila mengajar nanti akan sentiasa menganalisis maklumat yang telah dikumpul, ya, dan membuat refleksi sama ada pengajarannya murid-murid dah faham ke atau tidak faham, ya, ataupun perlu mengubah strategi pengajarannya, ya, supaya untuk kita menambah baik PDP tersebut.
Dan semua maklumat yang diperoleh dari pentaksiran bukanlah bertujuan untuk perbandingan atau persaingan antara murid. Jadi kita perlu juga memberi tumpuan kepada setiap orang murid, bukan tujuannya untuk banding-banding. Ya, kalau murid ni lemah dari segi tata bahasa, mungkin seorang murid lemah, kita juga perlu menumpukan perhatian terhadap murid tersebut. Ya, dan sebaliknya, maklumat tersebut hendaklah digunakan untuk membantu pihak sekolah dan ibu bapa untuk merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Itu yang penting. Ya, semua maklumat yang kita ada, kita perlu membuat tindakan susulan. Adakah pengajaran hari itu murid-murid dah faham ke tidak? Kalau mereka tak faham, mungkin cikgu perlu mengajar balik ya supaya murid-murid faham. Ya, itulah maksud merancang tindakan susulan. Ataupun kalau mereka telah menguasainya, okey, apa tindakan susulannya? Perlukah kita membuat sesuatu untuk menambah baik ya atau meningkatkan lagi hasil pembelajaran mereka? Dan semua ini maksud pentaksiran bilik darjah, kita boleh layari portal BPK untuk muat turun buku panduan pelaksanaan PBD edisi kedua. Baiklah, sekarang saya akan terangkan apa maksud sebenarnya pentaksiran bilik darjah. Bilik darjah, pentaksiran PBD, pentaksiran bilik darjah atau PBD, kita tahu ada formatif dan summatif. Okey, bila formatif juga dikenali sebagai pentaksiran untuk pembelajaran, ya, dan juga pentaksiran sebagai pembelajaran. So, kalau kita lihat pentaksiran untuk pembelajaran, apa yang kita buat? Kita mentaksir perkembangan murid ya secara berterusan di dalam PDP. Maksudnya ada aktiviti soal jawab ya dalam semasa PDP untuk mengenal pasti pengetahuan mereka, kemahiran dan juga nilai. Itu sangat penting. Jadi dia sentiasa berlaku di dalam bilik darjah. Guru buat sesi soal jawab, guru juga beri lembaran kerja, ada aktiviti kumpulan dan sebagainya. Kalau kita lihat pula yang lagi satu iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran, di sana merupakan pentaksiran rakan sebaya dan juga pentaksiran kendiri. Jadi di sana kalau untuk pentaksiran kendiri, murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran masing-masing kat situ. Dan kalau untuk pentaksiran rakan sebaya, kita boleh ada aktiviti di mana rakan-rakan mentaksir rakannya, ya. Contohnya macam menguji ejaan, ya, perkataan dan sebagainya. Itu boleh dilakukan ya semasa dalam PDP. Dan kalau kita lihat pentaksiran tentang pembelajaran pula, ia merupakan sumatif. Sumatif ya, selalunya berlaku pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Ya, selalunya cikgu akan memberi ujian atau peperiksaan kepada murid. Dan semua ini boleh kita dapati daripada buku panduan PBD edisi kedua. Okey, sekarang apakah objektif PBD sebenarnya? Objektif PBD bagi guru ya, bagi guru untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Itu pun telah diterangkan pada permulaan penjelasan saya tadi ya. Untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, cikgu juga akan merancang mengubah suai dan juga menambah baik kaedah PDP. Katakan kalau cikgu sentiasa memberi chalk and talk, katakan memberitahu, mungkin murid-murid rasa bosan ya, dan murid mungkin tidak dapat memahami sesuatu. Jadi cikgu perlu tukar kaedah cikgu, strategi cikgu. Mungkin adakan aktiviti kumpulan ya, di mana murid-murid akan cuba mendapatkan maklumat ya, daripada mungkin daripada buku, daripada sumber-sumber yang lain ya. Selain itu, cikgu juga akan mengetahui keberkesanan PDP, sama ada PDP-nya berkesan ke atau tidak, dan mengambil tindakan susulan
yang sesuai dengan serta-merta. Jadi cikgu kena selalu melihatlah wajah-wajah anak murid, ya. Sama ada mereka memahami tak penerangan cikgu atau aktiviti yang cikgu berikan. Bagi murid pula, melalui pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya, murid boleh mengesan perkembangan diri. Murid-murid akan berfikir, saya faham tak apa yang cikgu cakapkan tadi? Apakah kekuatan saya? Saya dapat tahu. Dan apa kalau saya tak faham? Mungkin murid itu akan tanya guru itu balik, ya. Jadi semuanya ini untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran mereka. Jadi ciri utama PBD adalah selalunya memang dirancang oleh guru, ya, bersistem, memang dah ada sistem, memang guru-guru perlu merancang PDP, menentukan instrumen, melaksana PDP dan pentaksiran, merekod, menganalisis dan mengadakan tindakan susulan, dan selepas tindakan susulan memang pelaporan tu akan berlaku. Dan memang salah satu ciri utama PBD ialah memang kita laksanakan formatif dan sumatif dan mempunyai pelbagai kaedah, iaitu secara pemerhatian, secara lisan dan secara bertulis juga. Kalau secara pemerhatian, guru akan memerhati, ya, memerhati pergerakan murid, memerhati wajah murid, memerhati tingkah laku murid, ya, adab murid, sama ada mereka menghormati rakan-rakan, bersopan santun, ya, memerhati hasil kerja mereka dan sebagainya, ya. Kalau dari segi lisan pula, cikgu ada sesi soal jawab secara lisan. Itu pentaksiran. Ramai guru-guru mungkin berasa bahawa kalau kita adakan aktiviti soal jawab itu bukan pentaksiran. Yang pentaksiran hanya bertulis saja, memberi lembaran kerja. Bukan itu saja, ya. Kalau kita ada aktiviti soal jawab, selepas katakan membaca petikan, itu pun pentaksiran juga, ya, yang berlaku. Selain daripada itu, PBD juga berasaskan kriteria, iaitu kita menilai penguasaan berdasarkan SK, ya, standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ya, kita lihat standard prestasi murid berada di tahap mana selepas kita mengajar, ya, mereka. Lepas tu salah satu ciri utama PBD juga menekankan perkembangan individu yang telah saya perkatakan tadi, bukan untuk perbandingan murid, ya. Dan kita memang mengesan perkembangan pembelajaran murid secara menyeluruh, secara holistik, ya, daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan juga kita membolehkan tindakan susulan dan menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Jadi antara aspek yang selalu ditaksir yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor, memang di situlah kita selalunya aspek yang kita taksir ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, ya, kemahiran belajar. Kita juga mentaksir sikap murid, ya. Jadi aspek-aspek ini kita pun boleh baca dalam buku panduan PBD edisi kedua. Jadi untuk proses pelaksanaan PDP dan PBD, sebenarnya mereka berjalan seiring, ya. Jadi guru-guru memang merancang PDP dan pentaksiran. Jadi bila kita dah mengenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran, kita akan menentukan objektif pembelajaran, ya. Dan selepas itu kita kena mengenal pasti instrumen pentaksiran, ya, berdasarkan aktiviti yang dirancang. Apakah instrumen yang sesuai untuk kita mencapai objektif pembelajaran kita, ya. Lepas tu cikgu boleh menentukan strategi pengajaran juga, ya. Selepas kita menyediakan semua itu, memanglah kita melaksanakan PDP, ya, dan pentaksiran di dalam bilik rajah. Dan seperti biasa, kalau cikgu rasa perlu adakan tindakan susulan, cikgu adakan tindakan susulan untuk mungkin mengubah strategi, mungkin mengubah kaedah dan sebagainya. Selepas itu, kita akan catat status perkembangan murid selepas kita mengajar. Kita bukannya catat instrumen semasa kita mengajar, ya. Kita
akan catat instrumen pentaksiran selepas kita mengajar. Sudah tentu guru-guru dan juga guru-guru pelatih ya, apabila menjalani praktikum nanti ya, anda akan mengetahui ya murid-murid, kelemahan murid-murid atau mengesan sama ada murid-murid memerlukan tindakan susulan ya, dan sebagainya. Jadi selalunya kalau untuk merekod, kita merekod seperti rekod mengajar, buku catatan, senai semak dan sebagainya lah. Tapi selalunya kita menggalakkan guru-guru untuk menyediakan instrumen pentaksiran. Dan selepas kita mengajar beberapa kali dan kita mengisikan instrumen pentaksiran, kita dah boleh menganalisis maklumat sama ada murid-murid memerlukan tindakan susulan ke atau sebagainya lah. Ya, kalau mereka tidak perlu untuk meningkatkan, tidak perlu lagi cikgu nak meningkatkan tahap penguasaan mereka, kita dah boleh melapor. Selalunya kita lapor 2 kali setahun ya, kepada ibu bapa dan juga pada pihak pentadbir. Baik, saya beri satu contoh, okey, bagaimana kita nak laksanakan, nak rancanglah PDP dan PBD. Okey, ini contoh di SKP Pendidikan Moral tahun 2. Baik, di sini kita ada standard kandungan, tanggungjawab terhadap keluarga, dan kita ada standard pembelajaran di mana ada 5, di mana kita murid boleh ada 3.1 hingga 3.5 di sana. Jadi contoh, katakan kita hari ini kita nak mengajar 3.1, 3.4. 3.1 tu menyenaraikan contoh tanggungjawab terhadap keluarga. Okey, 3.4 untuk menzahirkan perasaan dan 3.5 mengamalkan. Untuk pengetahuan semua, bagi pendidikan moral, kita selalunya ada kita mengajar meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. Ada 3 benda ini. Sebab pendidikan moral bukan hanya kognitif saja. Akhirnya kita nak murid-murid mengamalkan nilai-nilai murni, mengamalkan nilai-nilai yang baik. Jadi kita ada kombinasi itulah. Okey, kita lihat hari itu kita nak mengajar 3.2 menjelaskan cara. Lepas tu 3.4 menzahirkan perasaan dan 3.5 mengamalkan sikap tanggungjawab. Jadi selalunya kita akan jajarkan. Ini dinamakan penjajaran konstruktif. Ya. Jadi objektif kita kena lebih khusus lagi. Di akhir pelajaran murid-murid dapat katakan menjelaskan 2 cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga dalam kumpulan. Ni ada aktiviti kumpulan, dalam kumpulan pula. Dia lebih khusus sebab 2 cara. Tadi kita lihat 3.2 balik menjelaskan cara melaksanakan. Kan? Jadi seterusnya murid menjelaskan 2 cara. Jadi kaedah aktivitinya ada perbincangan ya, murid berbincang 2 cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga. Kalau kita lihat bahagian pentaksiran pula, memang dalam pentaksiran murid berbincang, tapi apa evidence-nya, apa instrumen pentaksiran kita? Iaitu borang senai semak. Jadi bila dalam kumpulan murid boleh jawab semasa aktiviti, menjawab secara lisan, ya, 2 cara melaksanakan, cikgu dah tahu dah siapa murid yang boleh, siapa murid yang tak boleh. Jadi evidence-nya borang senai semak. Jadi bila cikgu tanda tik-tik tu, selepas kita mengajar, bukan semasa PDP itu berlangsung ya. Okey, kita lihat B pula, menzahirkan perasaan gembira apabila dapat melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga. So, kaedah aktiviti PDP pula, memang ada sesi soal jawab dengan guru. Murid menzahirkan perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga. So, dalam pentaksiran tugasan itu, murid memberi maklum balas kepada guru. Murid menzahirkan perasaan. Jadi, itu pun kita boleh masuk di dalam borang senarai semak. Oh, dia dapat menzahirkan perasaan ya. Lepas tu untuk objektif yang terakhir pula ialah main peranan. Main peranan yang kita lihat 3.5 dapat mengamalkan. Dapat mengamalkan, takkan kita nak balik rumah kepada rumah anak-anak murid kita untuk lihat sama ada mereka boleh mengamalkan rasa tanggungjawab mereka kan. Tak ada kan. Jadi kita ada main peranan di dalam bilik darjah. Ya.
main peranan. Murid dapat main peranan berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. Jadi bagi main peranan selalunya cikgu akan menyediakan rubrik pentaksiran. Rubrik pentaksiran yang dihasilkan. Jadi inilah contoh borang senarai semak yang boleh cikgu sediakan. Ya. Contoh rekod anekdot. Baik, apa tu rekod anekdot? Rekod anekdot selalunya cikgu sediakan apabila ada seorang murid yang membawa masalah di dalam bilik darjah, mungkin bising, mengganggu rakan-rakannya. Jadi selalunya cikgu akan catat dalam rekod anekdot untuk siapa sebenarnya? Untuk menunjukkan kepada ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa tak percaya anaknya berbuat demikian. Jadi rekod anekdot ni sebagai bukti supaya ibu bapa pun tahu perkembangan anak-anaknya bagaimana, sikap anak-anaknya bagaimana di dalam bilik darjah. Dan ini adalah contoh rubrik pentaksiran. Jadi contoh rubrik pentaksiran di mana guru-guru pelatih juga akan belajar dalam kursus pentaksiran dalam pendidikan ya. Anda akan belajar tentang rubrik holistik dan rubrik analitik. Jadi guru-guru pun boleh menyediakan contoh rubrik-rubrik ni, menyediakan rubrik-rubrik pentaksiran ni untuk aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah. Contohnya main peranan. Jadi untuk pelaksanaan PBD pula, PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Tiada mata pelajaran yang terkecuali ya. Jadi aktiviti PDP yang boleh kita lakukan main peranan, bercerita, permainan, kuis, projek, ya, drama, sumbang saran, debat. Dan apakah instrumen pentaksiran yang kita boleh gunakan? Kita gunakan senarai semak, anekdot, kertas ujian. Kertas ujian juga merupakan instrumen pentaksiran di mana cikgu mentaksir secara sumatif ya. Itu kertas ujian. Guru sebagai pemerhati merupakan instrumen juga, tetapi cikgu selalunya catat di mana? Cikgu boleh catat dalam diary cikgu, rekod mengajar cikgu, ya, dan ada rubrik, lembaran kerja. Ni memang guru-guru dan guru-guru pelatih dah tahu ya, lembaran kerja. Kita biasa gunakan ni sebagai instrumen pentaksiran. Tapi lembaran kerja bukan hanya satu je instrumen pentaksiran. Ada lain-lain lagi ya. Borang pentaksiran kendiri di mana kita boleh beri kepada anak-anak murid kita. Ya. Dan memang guru merujuk di SKP untuk menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan standard prestasi. Dan guru juga menggunakan pertimbangan profesional guru untuk menentukan TP murid. Jadi sekarang saya akan menerangkan apa itu pertimbangan profesional. Baik, pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan yang beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Dan guru juga akan menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan TP keseluruhan ya dalam mata pelajaran bagi melapor pentaksiran akhir tahun. Okey. Baik. Bila guru melaksanakan pertimbangan profesional akan melibatkan pengetahuan, tanggungjawab profesional, akan melibatkan pengalaman guru dan juga input murid. Baik, apa itu pengetahuan sebenarnya? Pengetahuan maksudnya cikgu mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut. Pengetahuan cikgu tinggi. Okey. Kalau dari segi bahasa Melayu, cikgu mempunyai kemahiran. Cikgu pun tahu tentang tata bahasa. Ya, cikgu mempunyai kalau kita mengajar pendidikan seni visual, guru-guru mempunyai pengetahuan yang sangat luas ya tentang pendidikan seni visual. Jadi pengetahuan. Jadi bila kita ada pengetahuan, kita boleh mentaksir anak murid kita. Ya, kalau kita tak ada pengetahuan, memang kita tidak boleh mentaksir.
Selain itu, kita perlu ada tanggungjawab profesional. Apa maksud tanggungjawab profesional tu? Maksudnya cikgu tidak berat sebelah. Cikgu adalah adil. Ya, cikgu mentaksi murid dengan seadil-adilnya, tidak mengira kaum. Ya, cikgu. Dan bukannya cikgu melihat wajah murid aja untuk menilai atau mentaksi murid. Ya, cikgu mentaksi murid berdasarkan evidence yang ada. Ya, berdasarkan lembaran kerja, berdasarkan input-input yang adalah instrumen pentaksiran dan sebagainya. Selain daripada itu, pengalaman guru. Memang kalau ada bezanya ya, kalau guru yang setahun mengajar dengan guru yang 10 tahun mengajar. Jadi lebih banyak pengalaman yang cikgu ada, lebih baiklah pertimbangan profesional guru ya. Input murid di sini maksudnya ialah hasil kerja murid dan juga interaksi guru dengan murid-murid. Ya, cikgu selalunya bila cikgu mengajar, cikgu mempunyai setahun ya, lebih kurang setahun untuk mengenali anak-anak murid cikgu. Ya, jadi interaksi guru dengan murid, ya, dan juga hasil kerja murid itu semua merupakan input murid, ya, di mana guru pertimbangan profesional guru akan lebih baik lagi ya. Baik, seterusnya ini merupakan tahap penguasaan 1 hingga 6. Ini merupakan tahap penguasaan yang umum sahaja yang boleh kita dapati daripada DSKP ya. Baik, pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Okey, baru-baru ini memang kita dah dengar tentang pemerkasaan. Mengapa pemerkasaan pula? Dan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah PBS memang meliputi PBD, PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik. Baik, kenapa perlu pemerkasaan PBS pula? Sebab pada tahun 2020 memang negara kita dilanda, seluruh dunia sebenarnya dilanda COVID. Jadi pada masa itu UPSR dan PT3 dibatalkan. Pada tahun 2021 pula UPSR dimansuhkan dan pada tahun 2022 PT3 dimansuhkan dan digantikan dengan ujian akhir sesi akademik. Ya, jadi memang kita nak beralih daripada pembelajaran berorientasikan peperiksaan kepada pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Jadi berdasarkan mesyuarat-mesyuarat, contohnya mesyuarat pasca Kabinet Bilangan 6 tahun 2024, mesyuarat profesional Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 2024 ya, pelaporan ujian akhir sesi akademik dinyatakan dalam bentuk peratus dan grade ya, dan pelaporan PBD juga boleh diakses oleh ibu bapa secara dalam talian. Jadi kalau kita lihat sekarang ni perekodan dan pelaporan PBD, kita ada pertengahan sesi akademik dan akhir sesi akademik, di mana kalau pertengahan sesi akademik, pentaksiran berterusan lah, formatif dan sumatif, di mana ia meliputi semua kognitif, afektif dan psikomotor. Kalau kita lihat akhir sesi akademik, kita ada pentaksiran berterusan dan juga ujian akhir sesi akademik, di mana murid-murid tahap 2 dan murid-murid menengah rendah memang terlibat dalam ujian akhir sesi akademik tersebut. Baik, ini template pelaporan PBD. Template pelaporan PBD memang guru-guru boleh dapati di laman Sesawang BPK, dan saya telah pun letak URL di sana, dan di mana anda boleh muat turun ya, dan memang sekolah-sekolah pun menggunakan ya template pelaporan PBD, dan semua pelaporan PBD memang disimpan di sekolah, dan para guru dan guru-guru pelatih memang perlu rujuk laman Sesawang BPK untuk mendapatkan template pelaporan yang terkini. Ya, kita pun tahu bahawa kita akan ada kurikulum yang baharu pada tahun 2027. Jadi kena sentiasa mendapatkan maklumat terkini ya di portal BPK ya. Okey. Seterusnya, ini contoh ya laporan murid yang kita telah isi dalam
template pelaporan. Jadi kalau kita lihat pelaporan PBD akhir sesi akademik, ini dalam bentuk grade dan peratus yang buat masa sekarang dilaporkan. Ya. Okey. Saya juga ingin utarakan tentang isu PBD. Ya, isu PBD. Apa isu-isu PBD yang sering kita dengar? Salah satunya ialah guru kurang mahir melaksanakan PBD. Mungkin kerana guru kurang memahami konsep PBD. Macam saya telah jelaskan sebentar tadi bahawa mungkin cikgu ingat lembaran hanya memberi lembaran kerja sahaja merupakan itu adalah PBD, pentaksiran dilaksanakan. Itu merupakan satu instrumen saja. Tapi sebenarnya kita PBD juga dilaksanakan apabila kita menggunakan kaedah lisan, soal jawab. Selepas murid-murid membaca petikan, kita adakan sesi soal jawab. Jadi itu juga merupakan PBD juga. Itu salah satu isunya, mungkin cikgu kurang mahir atau cikgu kurang memahami. Isu seterusnya ialah tahap penguasaan TP yang selamat. Maksudnya cikgu sentiasa memberi TP3 walaupun murid hanya mencapai TP1. Mungkin murid itu tidak boleh membaca langsung, ya, tapi memerlukan banyak latihan, ya, tapi masih TP1. Jadi guru takut nak beri TP1. Ya, cikgu sentiasa letak TP3. Jadi sebenarnya cikgu tidak perlu takut pun, sebab cikgu telah ada evidence, bukti-bukti yang mencukupi. Sebab murid-murid kan dia memerlukan mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun untuk dia menambah baik, ya, pembelajaran mereka. Jadi bila kita sentiasa berusaha, berikhtiar dan ada bukti-buktinya, latihan-latihan yang diberikan, cikgu tidak perlu risau. Ya. Dan lagi salah satu isunya ialah cikgu takut tidak mahu memberi TP6 untuk pentaksiran pertengahan tahun. Hanya nak beri untuk pentaksiran akhir tahun sahaja. Ya, kata ini pertengahan tahun tak perlu nak beri TP6 lah. Tengok akhir tahun. Tapi kita dah mengajar beberapa topik dan kita rasa murid tu memang sangat bagus. Dia boleh menjadi role model, ya, kepada murid-murid yang lain dan sebagainya. Tak salah kita letak TP6 untuk pentaksiran pertengahan tahun. Itu antara isu-isu yang saya utarakan di sini, ya. Jadi untuk rujukan tambahan, ya, untuk guru-guru dan juga guru-guru pelatih, kita boleh baca buku-buku yang telah saya letak di sini, macam buku Susan Brookhart dan Nicole. Buku ni sangat bagus, ya, untuk guru-guru pelatih kita untuk membaca, ya. Educational Assessment of Students. Ia akan mengajar kita, ya, bagaimana kita boleh laksanakan pentaksiran dari segi sumatif dan formatif, ya. Dan juga William Dillon 2018 Embedded Formative Assessment, itu merupakan satu buku yang juga sangat cukup bagus, ya, untuk para guru dan guru-guru pelatih untuk mengajar bagaimana kita boleh melaksanakan pentaksiran formatif dengan sebaik-baiknya. Jadi itu sahaja yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan dan juga guru-guru pelatih yang dihormati sekalian. Semoga penerangan saya tentang PBD akan menjelaskan lagi, ya, pemahaman anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Ilvania atas perkongsian yang begitu bermakna tentang kepentingan PBD dalam pendidikan. Pembentangan ini mengingatkan kita bahawa PBD bukan sahaja sekadar tentang markah tetapi tentang perkembangan insan atau pelajar itu sendiri. Baiklah doktor, untuk kita teruskan dengan kefahaman yang lebih mendalam tentang PBD dengan kaitannya pembentukan karakter, kita akan teruskan sesi dengan beberapa soalan. Boleh, ya doktor? Ya, boleh. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, ianya berkaitan dengan amalan dan perancangan dalam melaksana PBD. Bagaimanakah pelajar IPG boleh merancang
membina instrumen PBD yang benar-benar selaras dengan standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan aktiviti PDP yang dijalankan. Okey, terima kasih. Itu merupakan satu soalan yang sangat bagus, terutama untuk guru-guru pelatih kita ya. Jadi sebelum para guru pelatih boleh menyediakan ya instrumen yang sejajar dengan objektif dan aktiviti PDP, yang pertama sekali guru-guru pelatih perlu membaca DSKP ya. Guru-guru pelatih perlu menjiwai DSKP itu ya, untuk membaca. Jadi mereka perlu membaca tentang SK, standard kandungan, standard pembelajaran, dan juga perlu membaca juga standard-standard prestasi yang ada. Jadi apabila mereka menyediakan objektif pembelajaran perlu sejajar dengan SK dan SP yang telah dinyatakan ya. Lepas itu apabila mereka menyediakan objektif itu, barulah mereka menyediakan juga instrumen pentaksiran yang sejajar dengan objektif pembelajaran itu. Jadi tadi pun saya telah tunjukkan tentang penjajaran konstruktif yang telah saya tunjuk tadi ya, contoh pendidikan moral DSKP tahun 2. Saya telah tunjukkan tadi bagaimana ia perlu jajar ya. Itulah caranya. Mula-mula kena baca DSKP ya, tentukan SK, SP dan hasilkan objektif pembelajaran dan juga hasilkan instrumen pentaksiran yang jajar dengan, supaya murid-murid dapat capai objektif pembelajaran tersebut. Okey. Soalan kedua ya, Doktor. Ya. Sejak pemansuhan peperiksaan UPSR pada tahun 2021 dan PT3 pada tahun 2022, pelaksanaan PBD telah diperkasakan bagi memberi autonomi yang lebih luas kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi dalam melaksanakan PBD ini, bolehkah Doktor jelaskan sekali lagi pertimbangan profesional yang perlu ada pada seseorang bakal guru supaya pentaksiran yang dijalankan ini benar-benar adil, benar-benar telus dan benar-benar berintegriti? Ya. Okey, para guru pelatih apabila mereka mentaksir memang melibatkan pertimbangan profesional. Jadi kalau kita libatkan pertimbangan profesional, kita libatkan pengetahuan. Sebab itu guru-guru pelatih ya, bila belajar di IPG, 5 tahun belajar di IPG kan. Jadi telah mendapat segala pengetahuan, kemahiran. Jadi dari segi itu mantap lah ya, mengikut bidang-bidang mereka. Jadi memang pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang luas dalam bidang tersebut. Jadi bila kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, kita boleh secara tidak langsung bolehlah mentaksir bila kita mengajar anak murid kita ya. Selain itu, tanggungjawab profesional kita perlu adil. Ya, kita tidak boleh memberi TP atau memberi markah berdasarkan rupa anak murid kita. Kita perlu berdasarkan output yang dihasilkan oleh anak-anak murid kita dan juga interaksi kita dengan anak-anak murid kita. Ya, seperti buku latihan mereka, ya, lembaran kerja mereka, kertas-kertas ujian. Berdasarkan itu, cikgu perlu memberi markah yang adil dari segi itulah. Ya, tadi pun saya dah jelaskan bahawa guru-guru kita perlu bersikap adil dan tak kira kaum. Ya. Sebab itu mengikut kod etika perguruan kita pun, guru-guru pelatih telah pun didedahkan dengan kod etika perguruan. Dan mungkin guru pelatih pada mulanya rasa cemas ya, sebab pengalaman, tak banyak pengalaman kan. Beberapa bulan aja kan posting kat sekolah contohnya ya. Tapi jangan khawatir, sebab lama kelamaan pengalaman itu bertambah. Kita tidak semestinya kena perfect. There's no perfect teacher kan. Jadi memang kita akan bertambah baik dari pertimbangan profesional kita dari tahun ke tahun. Macam saya tadi katakan tadi, input murid pun sangat penting ya. Input murid maksudnya interaksi kita. Takkan cikgu tak berinteraksi dengan anak-anak murid untuk kita kenali anak-anak murid kita dengan lebih dekat lagi.
Selalunya cikgu kan ada macam setahun untuk mengenali kalau mengajar tahun berikut lah. Okey. Okey. Okey, baiklah doktor, soalan kita yang terakhir pada hari ini, apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh pelajar IPG apabila mereka mula melaksanakan PBD di sekolah? Apakah nasihat doktor supaya mereka dapat mengendalikan pentaksiran secara sistematik serta menyumbang kepada pembentukan karakter pelajar abad ke-21? Okey. Itu satu soalan yang sangat menarik ya, Puan Ana. Okey, apa cabaran yang mungkin dihadapi oleh pelajar IPG apabila mereka mula melaksanakan PBD kan? Selalunya macam saya perkatakan tadi, ini ada kaitan dengan pertimbangan profesional jugalah. Sebab pengalaman mereka baru je masuk sekolah. Jadi tak banyak pengalaman. Dan pengalaman itu akan bertambah apabila mereka mula mengajar, dan selalunya di dalam sekolah, kadang-kadang sekolah ada banyak program kan, program dan ada benda-benda lain. Kadang-kadang PDP terkendala dan sebagainya. Tapi tak perlu khawatir sebab selalunya kalau kita lihat selain daripada RPH, kita ada juga sediakan rancangan tahunan kan. Kalau dalam rancangan tahunan kita boleh lihat topik itu diajar berapa minggu untuk satu-satu topik itu. So kalau katakan hari tersebut tidak dapat laksanakan PDP, kita kena ingat PDP seiring dengan PBD, dia jalan seiring. Bukannya PBD saja, ya, bukannya PDP sahaja. Ya, tak berlaku begitu sebab dia jalan seiring. So kalau tak dapat kendalikan PDP, sudah tentu kita sukar untuk laksanakan pentaksiran. Kan? Jadi kita lihat adakah kita ada masa untuk kita buat PDP kita. Kalau hari itu kita dapat laksanakan, kita boleh laksanakan, dan kita kena ikutlah rancangan kita yang kita rancangkan. Dan untuk pembentukan karakter pelajar abad ke-21, memang kalau kita lihat rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, ciri murid yang kita nak hasilkan ialah beradab. Ya, beradab. So selain kita mentaksi kognitif, kita juga kena mentaksi nilai adab pelajar kan. Pelajar, adakah mereka bersopan santun, ya, berbudi bahasa kan, itu sangat penting juga. Itu saja. Ya. Terima kasih doktor atas penjelasan terperinci yang diberikan sebentar tadi. Namun doktor, nampaknya topik kita pada hari ini sangat menarik perhatian audiens kerana saya baru saja menerima beberapa soalan tambahan lah, banyak juga soalannya, tapi kita ambil dalam 2 soalan boleh doktor? Boleh. Okey. Baiklah. Okey, soalan yang pertama ya doktor. Ada pelbagai tools atau strategi yang boleh diguna untuk PBD. Boleh doktor jelaskan sikit bagaimana contoh kalau kita guna drama untuk projek PBD untuk kita menilai pembangunan karakter murid tersebut? Okey, macam saya telah jelaskan dalam penjelasan saya tadi bahawa untuk drama kita boleh gunakan rubrik pentaksiran. Ya, jadi guru-guru pelatih sebenarnya telah belajar ya bagaimana menghasilkan rubrik pentaksiran dalam kursus mereka, pentaksiran dalam pendidikan, dan mereka akan selalunya didedahkanlah dalam kursus tersebut, mereka didedahkan tentang pentaksiran holistik dengan pentaksiran analitik. Jadi untuk drama selalunya kita gunakan rubrik pentaksiran sebab ada kriteria-kriteria yang boleh kita lihat di sana. Okey. Baiklah doktor, soalan kedua. Saya telah melaksanakan sebaik mungkin PBD dalam kelas saya, tetapi saya rasa sukar untuk mengekalkan pelaksanaan pada tempoh atau masa yang dirancang. Apakah nasihat doktor untuk saya terus melaksanakan PBD dengan lebih efisien? Oh, okey. Soalan ni lebih kurang sama dengan soalan ketiga kalau tak salah saya. Sebenarnya mempunyai cabaran tak dapat sukar nak melaksanakan tempoh masa yang dirancang. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, kita rujuk balik kepada rancangan tahunan kita di mana kita nak lihat
tempoh topik-topik itu boleh diajar selalunya bukan 1-2 hari, dia boleh mungkin 3 minggu satu topik, 2 minggu satu topik dan sebagainya. Jadi kita kalau tergendala untuk mengendalikan PBD, kan saya katakan tadi bahawa PBD bukannya stand alone, dia jalan seiring dengan PDP. PDP dengan PBD. Okey. Jadi cikgu boleh laksanakan kalau dapat laksanakan selepas program dan sebagainya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan cikgu kena proaktif lah. Cikgu boleh adakan kelas tambahan. Tak perlu untuk pentadbir beritahu, buatlah kelas tambahan. Cikgu proaktif. Cikgu rasa kalau murid-murid perlukan bimbingan yang seterusnya dan sebagainya, cikgu laksanakanlah kelas tambahan untuk anak-anak murid cikgu. Kita tak rugi apa-apa pun bila kita meluangkan masa tambahan untuk anak-anak kita dalam negara ini. Terima kasih Dr. Ilavenil atas perkongsian yang amat memberikan inspirasi sepanjang sesi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya jelas bahawa pentaksiran bilik darjah yang diperkasakan berperanan besar dalam membentuk pelajar abad ke-21 yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga unggul dari segi sahsiah, pemikiran kritis, nilai kemanusiaan dan keupayaan beradaptasi dengan cabaran semasa. Perkongsian ini juga amat selari dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang menekankan pembentukan insan sejahtera melalui pembangunan karakter, pendidikan inklusif dan pentaksiran yang holistik. Jelasnya, pendidikan perlu melangkaui pencapaian akademik semata-mata demi melahirkan generasi yang seimbang, berakhlak dan berdaya saing. Semoga sesi pada hari ini memberikan panduan dan pemahaman yang bermakna tentang bagaimana pentaksiran dalam pendidikan dapat memperkasa setiap pelajar untuk berkembang secara menyeluruh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung sesi ini. Secara peribadi, saya telah memperoleh banyak ilmu daripada sesi ini dan berharap para peserta turut memperoleh manfaat yang sama. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen dan kami akan cuba sebaik mungkin untuk menjawab semua persoalan yang diajukan. Sekali lagi, bagi pihak Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Ilavenil, anak perempuan Narina Sami atas kesudian meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pasukan teknikal yang diketuai oleh Encik Satya, Encik Daini, Encik Fazi dan Encik Azri, serta kepada semua penonton yang telah bersama-sama menjayakan sesi ini. Dengan itu berakhirlah sesi kolokium pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti webinar kami yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Hi everyone, I'm Dr. Nohayati from Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Kampus Bahasa Antarabangsa. Today I want to share a short review of the novel A Painted House by John Grisham. Now, normally John Grisham writes legal novels, about lawyers, court cases and crime. But this book is very different. There is no courtroom at all. It focuses more on family life, childhood and growing up. Honestly, that's what made me curious at first. And in the end, I think that's what made this book quite special to me. So this story is set in rural Arkansas in the 1950s. It follows a young boy named Luke who is only 7 years old. His family are cotton farmers and the whole story takes place during one farming season. From the beginning, we can already feel how hard life is. Everything depends on the crop, the weather, and also on workers like the hill people and the Mexicans who come to help them pick cottons in the fields. If the weather is bad, or if the harvest fails, the whole family will struggle. They carry debts from previous season.
The lifestyle is very simple. They don't have much. And they work every single day. Even Luke as a child has to help in the field. As the story continues, Luke starts to see things that children normally shouldn't see. He sees secrets, violence, and also struggles of young adults trying to survive. There are moments where he has to keep quiet, even when he is confused. So slowly, we can feel that he is growing up faster than he should. What I really like about this book is how real it feels. It's not dramatic, it just shows life as it is. And honestly, I can relate to it quite a lot. I also grew up in a rural area, and my family was not rich. Our house was simple, and just like in the story, it was not painted. So when I read about Luke's house, it really reminded me of my own childhood. I remember how a house is just not a place to stay. It reflects your life, your struggles, and sometimes your dreams. Actually, at one point, Hank, one of the hill people who work for Luke's family, he makes a remark about Luke's house not being painted. It's quite a simple comment, but it makes Luke feel embarrassed. Due to that, Luke talks about wanting to paint his grandparents' house, and I can feel that feeling. In the novel, the idea of a painted house becomes something important. It represents hope, it represents change. Luke dreams of having something better, something different from his current life. He dreams of becoming a professional baseball player. And what I find quite touching is that Luke managed to convince his parents to paint the house before they leave for the city due to the impending flood. That moment feels small, but at the same time, it feels very meaningful. Because it's not really about the pain, it's about the idea that change is possible. Even in a difficult life, there is still hope. At the same time, I also want to be honest about this book. The pace of the book is quite slow. There is no big action, no major plot twist like his usual legal stories. Some parts maybe feel a bit long, but I think that is also the strength of the book. It allows us to really feel the environment, the life, the people, and Luke's thoughts. Everything is told from a child's point of view, which makes it quite feel simple, but actually very deep. So for me, the main message of the story is about growing up too early. It shows how children sometimes have to face reality before they are ready. It also highlights family struggle, survival, and the hope for a better future. Overall, I would recommend you this book if you like meaningful, emotional stories. But if you prefer something fast, exciting, and full of action, this might not be the right book for you. Personally, I really appreciate the story. It feels honest, simple, and quite close to my heart and my own experience growing up. Alright, that's all for me. Thank you for listening.